Yang pertama iaitu orang panggil kitab jami'. Kitab jami'. Kitab jami' mengikut istilah ulama hadisnya iaitu kitab yang terkumpul di dalamnya ada beberapa perkara, 8 perkara sekurang-kurangnya, baru orang panggil kitab itu kitab jami'. Seperti ni 8 perkara tu gambar dia, iaitu yang pertama tentang akidah. Di dalamnya ada mengandungi hadis-hadis tentang akidah. Yang kedua ahkam, hadis-hadis tentang hukum-hukum. Yang ketiga tentang riqaq. Riqaq ni maknanya kalau dalam istilah setengah-setengah ulama iaitu zuhud. Zuhud maknanya kitabuz zuhud, maknanya untuk melembutkan hadis-hadis yang melembutkan hati kita. Ataupun dalam istilah kemudian lagi, kalau kita nak sebut istilah kemudian ni, dia panggil tasawuf lah, tasawuf. Yang keempat adab. Ia mengandungi adab. Adab ialah segala macam adab lah, disiplin. Adab nak tidur, adab nak makan, adab nak berjalan, adab nak berkahwin, adab macam-macam lah adab termasuk dalam adab. Adab nak masuk rumah, adab nak berniaga dan sebagainya. Itu adab. Yang kelima tafsir. Di dalamnya ada tafsir, yang ini hadis-hadis mentafsirkan makna Quran. Mentafsirkan Quran, ayat ni apa makna dia mengikut hadis. Itu tafsir. Yang keenam tarikh, yang ini sejarah. Dalam kitab ni juga ada perbincangan tentang sejarah. Sejarah ni sejarah nabi-nabi, sejarah sahabat, tentang sejarah lah, sejarah kejadian alam ini. Itu termasuk dalam sejarah belaka. Termasuklah dalam sejarah ni sirah Nabi SAW. Sirah pun ada juga. Yang ketujuh fitan. Fitan itu apa? Iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang macam-macam fitnah yang akan timbul di kalangan umat ini semenjak di zaman Nabi SAW sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kiamat. Ada disebut fitnah, macam-macam fitnah lah. Fitnah dalam keluarga, fitnah dalam masyarakat, fitnah dalam agama, macam-macam fitnah. Jadi tujuan sebut hadis-hadis ni supaya kita tahulah apabila tiba masa tu macam mana kita nak buat, macam mana kita nak bertindak, semua sebagai panduan. Yang ketujuh, yang ke-8 iaitu manaqib. Iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang tertentu. Itu secara peribadi ataupun bukan sekadar orang saja, golongan tertentu. Ini termasuk dalam manaqib. Inilah secara kasarnya yang disebutkan oleh ulama. Hak mesti ada di dalam kitab hadis hak orang panggil jami' tu. Kalau kata jami', dia mesti ada hak ni lah. Kalau ada yang lain-lain lagi, misalnya setengah-setengah ulama memasukkan masalib, maka itu dimasukkan oleh ulama yang pertama tadi, bagi kepada 8 tadi, dia masuk di bawah manaqib ataupun yang ada kaitan dengan manaqib.
Mathalib artinya hadis-hadis yang menceritakan tentang keburukan, keburukan sesuatu golongan ataupun orang-orang tertentu. Itu mathalib. Kalau manaqib menyatakan kelebihan, maka mathalib menyatakan kekurangan, menyatakan kekurangan. Tetapi oleh kerana biasanya dalam kitab-kitab hadis ni, kitab-kitab hadis yang besar-besar lah, dia tak ada mathalib. Yang adanya ialah manaqib. Manaqib, iaitu kelebihan-kelebihan. Keburukan-keburukan ni boleh dikatakan kebanyakan hadis-hadisnya tidak sahih. Inilah 8 bahagian yang mesti ada di dalam kitab Jami'.